Jadual perlawanan Liga Super 2025-2026 minggu ke-20, tarikh 6 Mac hingga 18 Mac 2026, dijangka penuh drama, gol dan emosi. Dalam video ini, turut disertakan kedudukan terkini dan penjaring terbanyak setakat ini. Aksi minggu ke-20 Liga Super Malaysia 2026 kembali menghangatkan suasana. Dari 6 Mac hingga 18 Mac, deretan perlawanan panas bakal menggegarkan stadium seluruh negara. Jom kita tengok apa yang menanti peminat bola sepak minggu ini. Pada Jumaat, 6 Mac 2026, pembuka tirai yang penuh emosi. Kelantan The Warriors FC berdepan cabaran getir menentang Terengganu FC di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, sepak mula jam 10 malam. Aksi Pantai Timur bertemu semangat kebangkitan, siapa lebih garam malam itu? Kemudian pada Sabtu, 7 Mac 2026, hari paling sibuk. Di Bumi Kenyalang, Kuching City FC melayan kunjungan Sabah FC di Stadium Negeri, Kuching, sepak mula jam 9 suku malam. Pertembungan Borneo, ini bukan sekadar tiga mata, ini soal maruah serantau. Serentak jam 10 malam, Negeri Sembilan FC cabar Penang FC di Paroi. Dua pasukan tengah memburu konsistensi, siapa lebih tajam penyudahnya. Di Eras pula, Kuala Lumpur City FC bertemu Melaka FC. KL City nak kukuhkan kedudukan, Melaka pula datang tanpa gentar. Jangan lepaskan aksi penuh drama ini. Kemudian pada Ahad, 8 Mac 2026, Selangor FC menanti cabaran Immigration FC di MBPJ, jam 10 malam. Gergasi Merah pastinya mahu terus memberi tekanan di kelompok atasan. Tapi Immigration bukan lawan mudah. Dan kemuncaknya, Rabu, 18 Mac 2026. Juara bertahan, Johor Darul Tazim FC, turun beraksi menentang PDRM FC di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, jam 10 malam. Harimau Selatan di laman sendiri, mampukah PDRM mencuri mata? Minggu ke-20 ini memang padat, panas dan penuh cerita. Pastikan anda turun ke stadium atau saksikan siaran langsung. Sokong pasukan anda, hidupkan suasana. Jadi itulah dia, jadual perlawanan Liga Super minggu ke-20, tarikh 6 Mac hingga 18 Mac 2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.